Salam sejahtera. Nama saya Dr. Prem daripada Poliklinik Mediprimat Raza City. Kepada para umat Islam yang berpuasa, saya sebagai doktor ingin mengucapkan selamat berpuasa. Kepada para pesakit yang mempunyai penyakit kencing manis yang sedang berpuasa, saya sebagai doktor ada beberapa tips untuk anda. Tips pertama adalah sahur. Pesakit digalakkan untuk ambil sahur kerana ia dapat mengelakkan simptom hypoglycemia. Tips kedua adalah berbuka puasa dengan kuantiti yang sederhana. Pesakit digalakkan untuk berbuka dengan segelas air kosong dulu sebelum menjamu makanan. Makanan-makanan yang manis harus dikurangkan dan saiz pemakanan harus menjadi sederhana atau dikawal. Tips ketiga adalah pemantauan gula. Pemantauan gula harus dilakukan 4 kali sehari. Sahur, petang, berbuka puasa, 2 jam selepas berbuka puasa. Pemantauan gula sangat penting kerana ia dapat mengelakkan simptom hypoglycemic kepada para pesakit. Pengawalan dos akan dilaraskan mengikut bacaan gula. Bacaan gula kurang daripada 3.9 adalah simptom untuk hypoglycemic, di mana bacaan gula lebih daripada 16.7 adalah simptom hyperglycemic. Para pesakit harus menjaga kesihatan. Jangan lupa, sebelum para pesakit memulakan puasa, pesakit digalakkan untuk membuat saringan kesihatan supaya dos ubat dapat dilaraskan. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa.